Laju. Janji macam ni boleh? Baru je dah 2 tahun dan Kak Mah berdoa dan berharap sama-sama tolong doakan Kak Mah di Malik adalah yang akhir lah sampai pensiun. Tanya Malik tu bagi Nurul. Nurul tu mak saya yang panggil. Okeylah, terima kasih. Okey, bagi dulu lagi. InsyaAllah ini meeting terakhir awak. Sebab bermula 1997 Kak Wan ditukarkan ke Tampar. Kita dah berapa lama dalam sini? Saya termasuk JKM ni 8 jabatan dah saya terima. Hobi dia apa nak? Saya tak ingat. Belum lagi tahu nama lagi. Dah tanya hobi. Saya Maila Gemano. Saya baru 6 bulan sikit kemarin. Nama saya Muhammad Fazil bin Muhammad Yang berumur 5 tahun. Isteri pun seorang. SD petang memang dia lebat sampai malam. Jadi kita takut kita tak sempat habis lah. Okay, jadi tuan-tuan kena pancu lah. Alright. Covid ataupun kayak tuan-tuan mesti akan basah. So memang ada ilah untuk dengan pakaian yang basah. Okay. Kita sekarang ada di nombor 2 tu. Alright. Aku dengan langkah dalam kenapa. Kalau banyak ada buku, contohnya ni tuan-tuan boleh hadir. Jadi tu kita ada masjid, ada juga set. So kita akan lanjutkan jantung kita menggunakan ini. So memang kita harap kita tak gunakan lah. Okay, cuma kalau in case berlaku serangan jantung ataupun cardiac arrest, AED adalah orang kata penyelamat pertama sebelum bantuan daripada kesihatan sampai. Dan yang berhormat saya muslim Alhamdulillah saya walaupun dia dapat sekali bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sangat bersyukur dan berpuaslah dan tersebut untuk berada di tempat sendiri yang rasa saya agak sesuai lah untuk kita bersama-sama mengikuti dan menghadiri program-program yang telah pun diatur. Etika yang menghubungi pada bumi. Kita tak boleh cerita orang ni anak siapa, makan apa semua. Dia jadi rahsia. Kita sebut walaupun orang kampung, kita tak boleh sebut anak dia orang ni, anak dia orang ni. Makcik-makcik pergi kusum macam ni lah. Kira balik satu. Ni XX. Kita jemput saja je. Kita jemput XX ni. cuba flip kamera. Cuba flip kamera. Yang bercakap jemput X juga. Senyum. Okey, senyum. Okey, hari ni sesi membakar lemak. Terutama ni lemak dia. Tak tahu bila last dia bakar lemak dia. Ni tiba-tiba tahan nafas. Ni seorang lagi. Pagi-pagi selalu dia buat tai chi.
Alamak, bau sikit. Muka cover lain dah penat. Muka cover lain kan. Makan yang meninggalkan rezeki orang ni. Assalamualaikum wabarakatuh dan salam sejahtera. All the way, okay, tak apa. So kita sejarah bos tak dengar. Keselamatan nanti bos kena dengar. Okay, baik. Okay. Alright, so sebelum kita pergi lebih jauh, siapa yang pernah ada pengalaman main paintball? World Cup, National Team World Cup. World Cup. Ada yang main National Team ataupun main? Tak pernah. Alright, so hari ni majority lah. Saya kira majority adalah pengalaman yang pertama. Okay, jadinya tuan-tuan dan puan-puan kena dengar taklimat betul sebab malam ini bukan kalangan yang biasa-biasa, boleh cacat kekal. Undang-undang dah ikut arahan, insyaAllah akan berlaku. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini turut, alright, melurut, dia masih lagi belum ketat lah. Alright, so mask ni bila dah pakai, once you are enter the field, apa-apa pun yang berlaku, jangan buka mask. So Pak Ali, Rabu, okay? Tiga orang tamat dulu dulu. Saya nak tengok kumpulan dulu. Yang perempuan semua sini. Juara. Saya nak lima sikit. Yang pergi kat kelima. Lepas tu kalau Fizi dengan Laju. Oh, aku. Tak apa, siapa nak ambil tengok? Ush. Siapa nak ambil tengok ni? Yang besar ni, tinggi ni. Siapa nak belakang tinggi? Okey, boleh masuk. Okey, kita tengok. Adakah semut hitam ataupun es yang akan agak mancing masuk kubur. Yang dalam kubur boleh beres asap. Yang seorang ni lagi. Tadi Pak Bos. yang awal-awal tadi kalah. Yang kalah tadi. Saya bertanya bos. Kenapa dia boleh ambil? Pelik juga. Nah, confirm menang. Confirm. Okey, game keempat. Alright, game keempat. Wah, bos balas dendam Di tempat keempat, Sigma. Berikan tugas kepada Sigma. Alright, jatuh kepada pasukan Bravo. Okey, bagi kumpulan B. Alright, bagi kumpulan B. Macam mana semua okey? Masih lagi bertenaga? Okey, so malam ni kita akan teruskan aktiviti. Okey, so untuk malam ni kita akan teruskan dengan aktiviti orientering. Iaitu 5 orang satu kumpulan kan? Betul. Okey, so kumpulan ni adalah kumpulan paintball. Jadi untuk orientering kita akan buat secara pertandingan juga. Cuma sebelum kita pergi ke aktiviti, kita akan pergi kepada teori dulu. Fokus, betul dan lain-lain. Cara nak tahu betul-betul, kat sini ada arah makan. Kalau kita letakkan N, letakkan Jadi apa perasaan Puan Sisi setelah selesai tugasan? Rasa teruja, gembira. Walaupun tak tahu nantinya berjaya kita. Alhamdulillah semua kumpulan berjaya sampai kalau tengok daripada result ni semua
perempuan je lah. Yang ada. Tak di sini mah. Dia mesti kena buka. Jangan belajar dia pula. Mengalir, dia akan tersantuk. Nanti angkat, jatuh. Kaki sebelum, sebelum. Wah, sebelum kaki tu. Jadi Wih, mesti baik lah. Satu lompatan yang agak menarik kali ini. Pengguna sukan. Nanya sedih. Peluk alam peluk sedih. Sedih kan suka? Oh, suka. Okey. Muka alam stres. Dah tak stres.
Okay, go. Ambil jarak. Jangan langgar kawan. Dah, keep side. Keep side dah. Oh tu yang suruh. Buka ke kanan yang lain. Pegang je. Keluar. Sekejap ni. Ya? Balik je. Masuk kiri. Kanan sahaja. Oh, say something. Cakap dah. Happy. Okay, ni video. 1. 2. Video. Lawannya video. Muka paling manis. Woo! Iha! Bersyukur tak dapat kuih tu. Alhamdulillah. Shifter untuk depan dan belakang. Jadi reset. Kamu okey? Alhamdulillah. Boleh. Ini belum kayu lagi. Yo. Em. Oh, Sini. Kamera. Ada kepuh ni. Kamera senyum. Si. Senyum. Senyum. Uish. Okay, nice. Macam mata. Ada incubator. Panjang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan-puan, sahabat saya dua dan kalau nak Ya, kejap lagi balik bilik semua minyak angin lah. Okey. Kata balik. Itu kan pasukan. Ada 7 pasukan. Danya jajan nak tengok gambar satu juga. Jap. Ya. Makan dulu. Jap.
96 dan semua kita. Semua kita nyanyi dalam kita. Okay, kita cari masuk ke kami MC. Apa malam ni nyanyian berkumpulan? Ya, berkumpulan. Aku merayu padamu yang sudi merinduku. Ambil belakang tadi. Ku harapkan kau kan terima walau dipandang hina. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Hancurnya harapanku, maafkan saya. Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. Bagilah sayang. Bermusim kita bersama, menyemai ikatan cinta. Bagilah alasanmu. Bagilah sayang. Janji hati. Tunjuk semua. Ini senam apa? RSK UK ke? Aku tak pernah tengok. Oh dia benar. Dia belah macam tu. Baik. Kau belah macam tu je. Dia benar. Sambung balik. Semangat. Semangat. Tengok aerobik dia macam dah potong. Okey, so hari ni hari terakhir untuk anda buat aktiviti di biasa terakhir dia lain-lain lah. Saya tunggulah kan tu. Tak naik tangguh lagi ni kan. Tangguh 60 darjah kan. Itu cawaran-cawaran lah. Anda perlu tengok, dengar, dan pastikan apa yang anda perlu kan. Okey. Jadi semua yang ada kat sini adalah contoh bagasi. Kalau kita tak lock apa yang jadi, sebab nanti yang ni akan tergantung kat atas, duit kita ke bawah ni lah. Okey.
Video. Ambil lah gambar. Itulah. Mantap. Alright. Tak boleh berdiri. Terus tak boleh berdiri. Kita ada berdiri dah. Okay lah, 1, 2, 3. Alright. Kurang ajar tukang gelak tu. Kurang ajar. Satu, dua, tiga. One more, 1, 2, 3, right. Weh. Orang lain. Oh, kirim. Kirim, 1 kirim. 1, 2, 3. Alright. Satu, dua, tiga, alright. Naik balik. Wih, lepas hang. Jap. 1, 2, 3, alright. Kita terlalu longgar sebab bila terlalu longgar buat tuan tergantung lagi. Geruang ni dah kepada seterusnya. Brush and so on. Jangan brush dulu kepala lutut. Ada dua kat DIY. Jangan lutut. Jangan lutut ya. Brush guna. Nampak. Okey lagi. Dua kakak bos. Lompat bos. Ni. Ya, lompat ni. Oh, cantik. Dah lawan. Sikit lawan. Oh, sudah sempat video. Video saya rekod. Okey. Tengok. Jam ni. Cantik lah. I just suspect. Kalau banyak Bos jap bos. Saya terkawi jap.
Bos, pusing bos. 1, 2, 3. Okey bos. C, 1 C. 1, 2, 3. Okey. Okey kat awal, pusing kat awal sini. 1, 2, 3. Oi. Ui. Pak Is. Pusing Pak Is. Gambar. 1, 2, 3. Okey. ICC bukan dah turun ke tadi? Tadi tak lama gambar. Mana ni? Rugi saya lari daripada sana. Aduh. Satu, dua, tiga. Okey, cun. Satu, dua, tiga. Okey. Pakai handphone. Cik Aziz, ada bawa handphone tak? Ada bawa handphone tak? Sudah selesai pelaksanaan program kita. Kalau boleh buat, yang kita boleh buat lah. Jadi kalau macam ni, kita boleh fahamkan bahawa SCC berjaya mengekalkan keyakinan dalam program tu. DDG tu. Itu adalah objektif sendiri lah.